Hai, salam sejahtera. Saya akan menunjukkan cara-cara bagaimana untuk menggunakan fungsi-fungsi di dalam sampel mind map. Di dalam mind map terdapat 3 menu, iaitu mind map saya, mind map rakan dan sampel mind map. Saya klik pada sampel mind map. Sebagai contoh, saya memilih untuk melihat sampel mind map bagi subjek sains. Saya klik pada sains. Saya ingin melihat sampel mind map bagi tingkatan 2. Topik 8. Saya klik pada topik. Sampel peta minda akan dipaparkan seperti berikut. Jika saya ingin memasukkan peta minda berikut di dalam simpanan saya, iaitu di dalam mind map saya klik pada menu dan pilih Save As. Kemudian saya klik pada Save As. Jika saya ingin memulakan tayangan slide, saya klik pada menu dan klik pada Presentation Mode. Arahan seperti berikut akan dipaparkan. Klik pada simbol pangkah selepas selesai membaca arahan. Jika saya ingin memadam mana-mana slide di dalam tayangan, saya klik pada kotak dan klik pada simbol pangkah. Bagi memasukkan slide di dalam tayangan, saya tekan Ctrl pada papan kekunci dan klik kiri pada tertikus. Kemudian highlight pada bahagian yang saya inginkan. Slide akan ditayangkan mengikut nombor seperti berikut. Untuk mengubah kedudukan slide, klik pada slide yang berkenaan, tarik dan lepaskan di kedudukan yang sesuai. Sekiranya saya ingin memadam semua slide, saya klik pada simbol berikut. Jika saya ingin memulakan tayangan, saya klik pada ikon seperti berikut. Untuk memberhentikan tayangan, saya klik pada simbol pangkah. Untuk keluar dari ruangan tayangan, saya klik pada menu dan pilih Design Mode. Manakala bagi mencetak keluar peta minda tadi, anda boleh memilih sama ada ingin menggunakan print on screen atau print full screen PDF. Bagi print on screen, saiz peta minda yang dicetak adalah berdasarkan paparan yang dipaparkan. Saya klik pada print on screen untuk mencetak. Di sini saya menanda pada background graphics.
Saya klik pada butang print untuk meneruskan proses cetakan. Manakala bagi print full screen PDF, peta minda akan terus disimpan sebagai PDF. Saya klik pada print full screen PDF. Kemudian, saya buka fail PDF tadi. Klik pada ikon printer dan klik pada butang OK untuk meneruskan proses cetakan. Beginilah caranya bagaimana untuk menggunakan fungsi-fungsi di dalam sampel mind map.